Geng, korang boleh tolong Peri tak? Apa tau, tadi Sabi bini Dia cakap dia nak cerai dengan I tanya lah sebab apa. Kita pun sayang, kita pun tak ada gaduh-gaduh. Lepas tu dia kata lah, sebab I tak ada bagi masa dia. I tiap-tiap hari pagi masuk kerja, pergi kerja, lepas tu sampai lah malam. Lepas tu kadang-kadang kita ada kerja dekat luar sampai pagi, shoot content sampai pagi pukul 3, pukul 4, pukul 5. Lepas tu dia cakap memang dia rasa I tak ada bagi dia masa. So I pun stres lah, sebab I kerja untuk cari rezeki untuk anak, untuk family. Tapi dia cakap I tak ada bagi dia masa. So I pening lah. Memang I sayang family, sayang pak, sayang mak, sayang isteri, sayang anak. Tapi tu lah, kalau kita I pun kira muda lagi lah. Kalau kita tak fight, macam mana nak dapat rezeki, betul tak? So I pun pening tau. Pening dengan stres, dengan sakit hati. Korang rasa macam mana? Atau siapa-siapa ada pengalaman macam ni, boleh bagi tahu Peri tak? Cara macam mana?